Korang yang pengguna DJI Osmo Nano ni mesti ada satu masalah. Perasan tak clip cap DJI Osmo Nano ni dia boleh pasang secara melintang. So that way korang hanya boleh record secara horizontal je, melintang je macam ni. Tapi kan clip cap yang aku punya ni dia boleh record secara vertical tau, menegak macam tu. Korang mesti tak tahu kan. Barulah senang nak record POV, nak buat short vlog lepas tu post dekat TikTok. So clip cap ni aku dapat daripada Sunny Life tau. Nasib baik harga dia murah geng. Sebab yalah clip cap yang DJI bagi tu tak boleh nak rotate ke vertical macam ni. So korang masukkan je Osmo Nano korang tu dekat dalam casing clip cap ni. Lepas tu tutup and ketatkan macam biasa. So dah boleh lah korang clip pada cap korang tu. Lepas tu record POV korang. Tapi kalau korang nak record secara landscape macam ni pun boleh just putar je macam ni. Nak vertical pusing je balik. Aku pun dah test dah record aku punya POV sendiri. Memang function gila weh clip cap daripada Sunny Life ni. So far aku guna memang tak ada apa-apa masalah. So untuk korang, aku tahu korang memang dah cari lama dah benda ni. Cumanya barang Sunny Life ni cepat dah habis stok. Korang kena beli cepat tau. And lagi satu, jangan lupa follow lah sekali.